Okay, Assalamualaikum and hai semua. Muka baru tidur. Okay, Assalamualaikum and hai semua. Hari ni 3 Mei 2025. As you guys can see from the title video, saya akan ada potluck with my bestie. And saya plan nak buat agak-agak buah resepi carrot aning. So sekarang kita dah ada buahnya. Okay, before that, potluck ni potluck raya. Walaupun sekarang dah suruh kaedah, tapi kita orang still lagi proceed je buat potluck ni sebab susah sangat nak jumpa semua orang. Jadi ni antara sebab jugalah nak jumpa semua orang. And bestie saya ni bestie since sekolah menengah. Kita orang dah kawan since 2009 sampai sekarang, jadi dah 2009 16 tahun. Kita dah kawan 16 tahun. Kita punya friendship dah 16 tahun. Alhamdulillah masih berterusan sampai sekarang. So yeah, I'm having potluck with them today. Saya nak buat agak-agak buah. Tak nak jom lah kita buat agak-agak buah sebab sekarang pun dah pukul 8. Kita potluck nanti lepas asar. Okay. Malam tadi tak larat sangat nak buat sebab penat sangat malam tadi. So buat pagi ni je. Harap-harap sempat lah. Harap elok lah kejadiannya. Okay. Untuk potluck buah ni kita dah ada watermelon, sebelah kiwi, mangga. Oh, by the way, saya lupa beli lychee. Tak apalah, lychee kan kita lupa. So 3 buah ni je. Dan serbuk agar-agar. So let's go. Okay, mula-mula kalau tengok resepi carrot aning tu, kita kena scoop out kan dulu. Ni I tak ada scoop aiskrim tu. So ya, kita akan guna sudu je. Adik saya dah scoop out semua watermelon. Now kita nak potong buah-buah yang lain ni pula. Let's go. Okay, saya beli mangga susu gold. Tak tahu manis ke tak sebab ni je yang ada dekat Hero Market semalam. So kita potong mangga ni pula. Tengok video carrot aning tu, dia kata potong dadu. Potong je lah kan. Kalau tak manis, jadi masam lah agak-agak kita. Okay, kita dah siap potong mangga. Now we move on to kiwi pula. Okay, kiwi is done. Now kita buat serbuk. Kita buat agar-agar dia pula using this serbuk. Let's go. Oh, lupa pula, before kita masak agar-agar, kita mixkan dulu semua buah-buah ni. Cantik pula. Sekejap ya. Another one. Yeah, wow. 3 kali. Okay, jom kita mixkan dulu 3 buah ni. Kita masukkan watermelon in, kiwis in, and mango in. Okay, semua dah masuk. Kita kacau dia dulu bagi sekata. Cantik tak ada warna biru je. Harap-harap kejadiannya pun sedap lah. Rupa macam ada ni. Okay, jom kita buat agar-agar dia. Okay, kita dah siap dah dapat potong buah. Now kita nak masak agar-agar. Ni saya dah masukkan air. So here, kita masukkan agar-agar dan gula. Dah siap. Okay, kita dah siap tuang agar-agar tadi. Nanti saya akan tunjuk result korang petang ni, okay? Which is in 1 second. Korang dah petang and agar-agar pun dah siap. Ini hasilnya.
Okay, sekarang dah pukul 3. Kita nak potong dulu agak-agak ni. Kita boleh gerak ke tempat kita potluck. Jom potong. Okay. Dan kita nak potong agak-agak ni, harap jadilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena sangat mau. Tarang. Inilah. Jom kita potong kecil-kecil. Oh, you want this one? Okay, dah.